Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu. Mungkin ada rakan yang sedang bercuti, right, dan nak raya, right. Jadi saya hari ini cuba untuk sharingkan kepada anda satu table talk yang telah saya siapkan dalam presentation saya. Saya cuba untuk ringkas dalam waktu yang sangat singkat untuk saya fahamkan anda. Alright, ini adalah video presentation saya yang saya tak tahu berapa yang keberapa lah, tapi kita cuba yang paling baik lah untuk fahamkan lebih ramai rakan-rakan berkaitan dengan this project Rain BNB Smart Contract. Admin tak pegang duit kita, saya cuba yang paling baik untuk sharingkan kepada anda. So kenapa kita perlu buat Rain BNB Smart Contract? Admin tidak pegang duit kita. Yang paling penting kita nak buat satu bisnes, kita tak kena marah dengan kawan-kawan kita yang mana lepas dia jalan dalam beberapa bulan, lepas tu ditutup, right? Lepas tu duit langsung tak dapat, right? Ini on the spot. Setiap kali anda sponsor orang, duit terus masuk on the spot dalam anda punya token pocket, anda punya SEPA, right? Anda dah tengok video saya dalam landing page yang sebelum-sebelum ni. Ni adalah landing page yang ke-6 untuk saya sharingkan kepada anda. Melalui landing page anda tak jumpa saya, anda boleh fahamkan presentation yang saya buat, right? So hari ni bisnes, right, kita cuba yang paling baik untuk faham lebih ramai rakan-rakan, right, yang ada dekat dalam ni, right. Semua bisnes tetap menggunakan manusia. Ni gambar saya tanya ChatGPT, tolong buatkan saya gambar yang berkaitan dekat bulan orang buat bazar Ramadan, right, dekat bulan. Biar orang angkat sekawan je makan dekat situ, right. So maknanya saya nak sharing dalam ni, kita meniaga tetap dengan manusia. Walaupun kat bulan kita buka kedai makan, kita tetap perlukan manusia. Walaupun kita buka bazar. Kenapa saya cerita pasal bazar? Sebab bazar sekarang ni boleh dikatakan hampir setiap hari sunyi sepi kerana hujan. Dalam bulan 3 tahun ni banyak hujan bila bahagian petang, right. Tengok teh ais tak laku, right. So kalau satu balang RM30, satu balang RM30 untuk siapkan satu air, ada 5 balang, ada 150. Berhari-hari hujan, kita ambil 10 hari, rugi 1,500, right. Tetap rugi. Dalam bisnes tetap ada rugi, ada untung. So rugi untung biasa, tapi kalau niaga 30 hari, 10 hari hujan, setiap petang hujan. Jadi bisnes tu dah boleh dialihkan lah. Cari satu bisnes yang smart contract lah. Macam saya tengah tunjuk sekarang ni, kita boleh buat bisnes di mana-mana dalam dunia, right. So sharing saya table talk untuk rakan untuk smart contract simple saja. Daripada kita niaga air balang tadi tu, kita nak pergi ke satu bisnes smart contract. Kita boleh start berapa? Serendah $3. Tapi saya nak ceritakan satu strategi macam mana anda boleh menjadi orang yang betul-betul menjana pendapatan. Kat mana nak start? Nanti saya akan tunjukkan dalam table talk ni. Right, dalam table talk ni saya ada 2-3 strategi untuk closing. Tapi ini adalah antara closing saya yang paling closing. Right. Jadi sebelum saya closing, saya ceritakan tentang Bitcoin, Ethereum, TH, lepas tu BNB. Right. So ni adalah 3 coin. ETH, Ethereum, Bitcoin, BTC, lepas tu BNB. BNB ni dalam 600 lebih. Nombor 3 paling berharga dalam cryptocurrency. Ini saya buka kat mana? Coin Market Cap. Dan harga BNB pada ketika ni 90 bilion. Dia nak bid, jadikan dia 140 bilion ke atas untuk harga dia, right, naik 1000%. $1,000 satu BNB. So dia nak pergi $1,000 satu BNB. Sekarang ni harga 600 lebih. Jadi saya kena buat sekarang. Saya kena cari rakan-rakan saya buat BNB sekarang. Anda nak buat bisnes lain, saya tak kisah. Tapi bisnes ni, saya harap anda faham dia punya plan. Right. So OP BNB scan pengguna dah ada. Tinggal naikkan 10 kali ganda saja. OP BNB scan ni dah ada user. Right. Dah ada user. Tinggal anda jadikan dia, daripada 4 juta ni, jadikan dia 40 juta. Cost dia, semakin hari, semakin murah. Cost dia. Dan transaction dia, bayar 1 saat. Right. Dan daily activation dia, 3 juta. Dia nak jadikan dia 30 juta. Secara automatic price dia akan berubah harga. Sekarang ni cuma belum boleh lagi kita membeli OP BNB ni dalam token pocket. Kita nak beli layer 2, nak swap, tak boleh lagi. Kita kena swap dulu pergi ke BNB, BEP20. Baru kita boleh beli apa-apa coin yang macam saya ajar kat anda. Kat mana nak cari coin-coin tersembunyi bila anda dah mula start menjana. Right. So ni by second. Nampak? Dia punya transaction by second. Smart contract kita juga by second. Jadi
kita selari untuk kejar something yang kita boleh dapat earning. Saya tak nak pergi lagi mining sebab mining cost dia sangat tinggi. Jadi saya based on community. Saya tak keluar banyak duit, saya keluar duit yang sedikit, saya ajar rakan-rakan faham plan ni untuk saya dapat earning. Jadi saya tinggalkan proses mining, cost yang tinggi, beralih kepada cost community. Menggunakan platform community untuk menjana pendapatan dengan kos yang lebih rendah. Jadi kat India ni ada banyak orang tengah buat BNB project, Rain BNB ni. Jadi ada satu part yang mana kita boleh ambil sales daripada negari India tadi tu. Daripada kita mining, kita tukar kepada user, manusia, dan manusia itu kita boleh ambil 0.5% daripada plan strategi reward program dia. Right? So ni adalah reward program dia. Saya banyak tekankan, banyak strategi saya buat closing. Tapi closing ni yang paling senang untuk ramai rakan join champion. Right? So ni adalah dia. Macam mana saya buat. Prime sekarang dah tukar kepada 85. Start daripada hari ni, 85 user dah. Dia akan bayar minggu-minggu. Based on sale, dia akan bawa keluar 0.5%. Kita akan dapat minggu-minggu sehingga $3,000. Dengan kita bina 5 kawan champion, kita upgrade director, kita entitle masuk Prime Club ini. Dan ada club-club seterusnya lah. Right? Jadi dalam Rain BNB ni sebenarnya simple. Rain BNB ni plan dia unik. 10%, 10 ni 10%. Yang ini 69%, yang ini 21%. Right? Dia ni 1 sampai 5 level. Sponsor ni unik. Daripada level 1 sampai level 15, 10%. Ada ulangan. Yang sini Matic, Auto. Yang sini Unilevel, ada 14 level. Dia bayar 1.5%. Nanti saya akan tunjuk ni jadi 1000%. Ni royalty dan reward. Ni 5 bonus. So, ada rakan minta saya elaboratekan lagi sikit untuk saya faham. Simple. Rain BNB ni unit program. Berkat bahagian sponsor, kita menaja satu orang rakan 10%. Gaji 15 kali satu orang rakan tu. Kita hanya refer satu orang rakan, dia upgrade dapat lagi. Dia upgrade dapat lagi. Selama 15 kali dia upgrade ikut by package. Walaupun modal kita kecil, kita join kecil, tetapi rakan itu dah upgrade jauh, kita tetap dapat 10%. Dapat 10%. 15 kali kita boleh dapat daripada rakan tu upgrade. Jadi, kita refer ramai rakan, kita dapat 10%, 10%, 10%. Dekat sini, satu hari boleh 100%. Satu hari boleh dapat 70%. Satu orang rakan yang upgrade champion, kita akan dapat 7 kali. 10%, 10% by package dia masuk. Alright. Jadi jualan ulangan ni tanpa kita sedar, right? Jualan ulangan ni boleh dapat daripada satu orang rakan, boleh dapat beberapa kali, right? Join, modal dia upgrade. Dia upgrade, kita dapat lagi. Dia upgrade. Tidak ada modal besar, hanya refer rakan join Rain BNB dulu, upgrade 10%. Anda pun boleh upgrade menggunakan 10% ni, 10% ni, 10% ini. Right? Kalau anda tak ada modal besar, anda refer seberapa ramai rakan, dia upgrade, anda dapat. Dia upgrade, anda dapat. Dan modal untuk start bisnes ni sebenarnya bermodalkan $3. 0.0044. Range dia sekarang lebih kurang $3 lebih. Jadi Rain BNB ni gaji 69% dan 1.5% ni autopilot. Tak perlu fikir sebenarnya. Tak perlu fikir dengan dua orang rakan. Tapi saya dah siapkan dia punya P&L. Right, dekat bahagian daripada bawah landing page ni ada satu button warna merah. Kita bawa kepada Google Sheet. Itulah dia punya plan strategi yang dah boleh tengok. Right? Bukan orang tak ada duit, tapi orang tak faham konsep smart contract. Kalau orang faham konsep smart contract, right, dia hanya duduk di rumah, buat sesi sharing, orang join, lepas itu terus masuk dalam dia punya token pocket on the spot. Setiap kali pendaftaran, setiap kali upgrade, terus masuk dalam dia punya token pocket. Jana pendapatan, simpan untung BNB dalam jangka masa panjang. Simpanlah BNB ni dalam jangka masa panjang sebab big company, giant US government juga simpan BNB. Anda boleh research di Google. Alright. So 10% upgrade saya dah cerita, selalu saya akan buat macam ni. Level 1 sampai level 7, Matic jalan autopilot daripada dua orang rakan, kita dapat $5,000. Lepas itu, level 2 sampai level 15, ada 14 level, 1.5%. Dekat sini ada 1000%, orang tak nampak. Lepas tu, agihan 10% ini, kita banner 10% jadi auto dapat ke reward program. Dan
5 champion yang kita gibap, kita naik director, kita dah dapat target $3,000 USDT. Dalam masa kita duduk Prime Club, kita dapat earning minggu-minggu, kita boleh dapat di sini juga. Ini saya terbalikkan saya punya cara presentation. Saya nak rakan-rakan saya dapat gaji confirm dulu, $3,000. Sebab ramai rakan yang tanya, kalau saya fokus, saya dapat apa? Right? Ambil gaji minggu-minggu ni dulu sebelum anda nak buat referral lebih lagi. Referral 5 orang rakan, upgrade champion. So, saya keluarlah table talk saya ni. Right, kita target 100 BNB. Macam ni 100 BNB boleh dapat? Kita target. Sebenarnya, saya fokus Ambassador, Pioneer, Mentor, Champion. Ini saja package yang saya fokus. Ambassador, Pioneer, Mentor, Champion. Terus masuk daripada sini. Ambassador, Pioneer, Mentor, Champion. Terbaik Champion. 1,200 bukan orang tak ada duit. Tetapi orang tak faham. Dengan develop 5 Champion, kita naik Director, kita dapat matic dia 66,000, kita dapat matic daripada Director 269,000, right? Kita campurkan ni semua, right? Automatic kita jadi 5 champion, kita naik Director, kita ambil $3,000 minggu-minggu. Dalam masa yang sama, yang ini akan bergerak auto. Fahamkan rakan-rakan. Ada strategi dia untuk fahamkan rakan-rakan. Ini base 615. Kalau kita full metric, kita ada dekat sini. Tapi nak kejar yang ni lama lagi. Tapi fokus dulu 66,000 ni. Right? Kalau kita bermula pada harga, apa orang kata, harga Ambassador, inilah join harga Ambassador. Bukan orang tak ada duit nak join dengan kita. Semua orang tak faham. Right? Apa yang dapat dengan join Ambassador? Pioneer, Mentor, Champion. Sebenarnya semua orang nak kejar untuk dapat income ekstra. 23 BNB, kalau harga 600 dapatlah 66,000. Right? Lepas itu jadi sebagai director, dapatlah 200,000 lebih. Ini based on 615. Kita join sekarang ketika harga dia masih lagi relevant dengan market Malaysia. Kita ambil sales daripada India, Nigeria, Afrika, semua negara-negara miskin itu 0.5%. Dapat minggu-minggu. Jadi, bila anda dapat minggu-minggu, anda dapat result, anda boleh sharing lagi pada rakan-rakan. Faham strategi champion director untuk pergi Prime Club. Right? Lepas tu, sahabat-sahabat, ada yang 700. 700 pun tak lari banyak juga. Masih lagi relevan. Right? Masih lagi relevan. Tapi ni tak sampai lagi. Kita masih lagi di base ini. Right? Paling tinggi 1,200. Bila dia pergi sini, 1,300. Kalau dia pergi 1,000, 1,800 something, kita kena join bila? Kita kena join sekarang. Tetapi earning kita boleh dapat paling tinggi 108,000 kat sini dan 434,000. Kalau 700, 75, dekat sini 300,000. Kalau 66 kat sini 260,000. Ini sahaja saya nak fahamkan. Jadi kita kena join bila? Kita kena join sebelum harga naik. Itu dia. Right? Kita kena membina pasaran sebelum harga naik. Right? So ni adalah result yang rakan-rakan kita join. 3 BNB dapat 177. Yang ini 12 dapat 104. Yang ini 3 dapat 10. Yang ni yang paling bagus. Saya study apa yang dia buat. Dia membina rakan mentor champion. Mentor champion. Mentor champion. Right? So dekat sini ada satu lagi bonus. Bonus pasap. Ini level icon. Level nombor ke-10. Dapat pada layer yang ke-50. Sebab ada pasap level 50. Sebab apa? 5 kali ke atas 10, 10, 10 ke atas lagi, tak ada yang upgrade icon. Dia akan cari level 10, dia akan cari level 10 ke atas. Tak jumpa lagi, cari lagi 10 ke atas. Tak jumpa lagi, cari 10 ke atas. Tak pasal-pasal dapat 1 BNB. Buat je. Bila dekat bawah tu ada yang tak nak upgrade, kita dapat. That's why kalau kita fokus pergi ke icon, dari starting champion, lepas itu kita boleh dapat 1 BNB setiap hari. Itu yang saya fokus. Saya nak cari 1 BNB je setiap hari. Dan pasap level champion. Champion ni sebenarnya level champion adalah level 7. Ini level 7. Alright. Mentor level 6. Director level 8. Alright. Based on sini, tengok kat sini. Champion ada 3 kali level 42. 42, 42. 7 kali 6. 6 kali pasap ke atas. 7, 42. Right. Jadi adil kepada yang rajin, fokus. Orang tak nak upgrade, ada bawah lagi upgrade, kita dapat gaji. Right. So, ni dekat dalam icon.
Siapa yang sampai ke icon, dia dapat royalty. Pass up level 24. Ni director. Director sebenarnya level nombor 8. 2 kali dia dapat 24 dan 40. Lepas tu royalty. Champion level 28. Dia level 7 sebenarnya, tapi dapat level 8. Dapat royalty. Lepas tu dapat 7. Director 8. Mentor 6. 7. Semua ni dalam masa satu hari dia dapat gaji autopilot, royalty dan pass up. Kita nak macam ni. Bangun je tidur, buka, tengok titik-titik, duit masuk. Titik-titik, duit masuk. Dia real time. Kita boleh buka kita punya Sepal untuk kita tengok real time dia. Saya dah tunjukkan anda video Sepal saya. Anda boleh tengok pada landing page yang sebelum ni. Saya ni buat sistem bersistematik. Dan saya nak cari rakan saya yang ada landing page, fahamkan apa input saya, orang tu join. Alright? Itu yang kita cari sambil kita bantu rakan-rakan. Royalty. Kalau kita nak masuk royalty, apa beza royalty dengan reward? Royalty ni setiap kita sampai level ni dia ada persen. Tapi kita nak sampai level ni takkan kita nak modal besar. Kita upgrade slow sampai icon. Tapi ni icon dah 600 lebih. Dapat sikit saja kat sini. Tapi dekat reward prime 1200 kita champion, develop 5 orang champion, kita naik director, kita dah entitled. Kat sini seminggu ada 100 ke 200 sampai 300 ringgit. Kita tak tahu range pendaftaran. Jadi kita boleh ambil minggu-minggu sehingga duit kita terkumpul. Duit kita terkumpul $3,000. Kita terkeluar untuk masuk pula Elite Club. Fokus kepada Elite Club. Masuk pula Royal Club. Masuk pula Crown Club. Masuk pula Supreme Club. Yang ni tak ada orang ambil lagi. Ni terkumpul dah ni. Terkumpul saja. Kalau kita ambil peluang dan ruang ini, sampai sini kita fokus kepada Elite Club, tak pasal-pasal ada orang Malaysia tiba-tiba dapat 20 BNB pada minggu tersebut kerana dia achieve Elite Club. Ini special ni, orang tak nampak lagi. Tabletop plan Rin BNB. So saya cerita Unilevel. Unilevel sebenarnya saya perlu cerita. Matrix ni auto. Saya perlu cerita plan Unilevel Matrix. Dia jadi auto. Alright. Saya hanya perlu fokus 5. 5 referral champion yang nak ubah kehidupan, bayar hutang apa semua. Sekali saja modal, yang lebih tu upgrade data daripada keuntungan. Kita hanya develop 5, 25, 125, 625. Yang ini auto. Tak perlu fikir. Yang ini auto. Right. Jadi kita cari 5 rakan kita yang nak merubah kehidupan, yang nak menjana pendapatan, yang nak buat saving. Right, tak perlu nak buat saving yang perlu modal yang terlalu besar. Nak buat saving yang modal kena ada beli rumah, kena ada 3-4 biji kereta, nak buat sewa kereta. Tak payah. 1,200 kita faham macam mana nak buat duit instant masuk dalam kita punya token pocket hari-hari. Dengan 5 orang rakan yang nak ubah kehidupan dia. Nak tambah pendapatan dia. Nak jana pendapatan BNB yang sebelum ni dia tertinggal dalam Bitcoin. Tertinggal dalam Ethereum. Nak betul-betul. Develop 25 orang faham. 25 orang faham, 125 orang faham. Selepas 125, 625. Tak perlu 625 ni. Sampai 25 ni anda telah ada gaji yang saya cerita tadi. 300,000, 600,000, 434. 100,000 dengan faham rakan-rakan tentang 1,200 smart contract real masuk token pocket. Tidak ada admin yang hold duit kita. Inilah senjata yang saya tertinggal. Tak ada orang ajar saya. Saya cari sendiri ni sahabat-sahabat. Jadi kita kerja sama-sama. Right? Secara automatik 2 rakan tadi fokuskan pada 5 champion. Buat Unilevel, Matrix jadi auto. Buat Unilevel, yang ini jadi auto. Ini sponsor lah, tak perlu fikirlah. Sponsor banyak sangat ni. Right? Sponsor ni dia akan bayar direct bonus dan referral. Macam ni dia akan bayar. Lepas itu, ini Unilevel. Ini Unilevel yang kita akan dapat pada 1 orang. Ini saya dah metrikkan dia. Saya dah tunjukkan dia bukti dia berapa yang akan dapat setiap by level. Setiap by level ini berapa kita akan dapat. Ini untuk 1 orang. Tapi ini dengan metrik 2. Metrik 2. Right? Kalau Unilevel metrik 5, dia akan jadi metrik 5. Alright, ini saya cerita metrik 2 saja. 32,212. Dalam 32,000. Dalam nilai ni kita kali yang ini. Dalam ringgit, dalam 91 juta. Dekat sini. Right? Ini dia adalah Unilevel bonus. Alright, Unilevel bonus 1.5. Right? Ini level matrix. Ni bukti layer bonus saya dapat.
Ini saya punya account sahabat-sahabat. Saya boleh tunjuk you, depan you, atau you tengok video presentation saya. Ini logik yang saya dah dapat. Unilever ni banyak. Kalau satu hari banyak macam ni, satu hari boleh dapat 1000%. 1.5% tapi dapat 1000%. Sebab banyak kali orang upgrade dalam satu hari. Right? So ini adalah bonus 69% upgrade. Ini yang saya dapat. Alright? Ini yang kita akan dapat dekat dalam upgrade. Ini yang duplikasi 2 yang akan dapat dalam upgrade. Sebenarnya saya dah modulkan ini dalam Google Sheet. Di bawah ini ada button warna merah. Tekan Google Sheet tersebut. Right? Landing page yang ke-6 ini saya dah tunjuk sangat detail penerangan tentang apa plan strategi kita. Alright? So, layer bonus dapat, upgrade bonus dapat. Kita bukan termenung tunggu upgrade bonus saja, tunggu orang upgrade. Layer bonus, setiap kali pendaftaran orang walaupun basic, kita tetap ada gaji 1.5%. Kalau ada 1000 orang kali dengan 1.5%, dapat 1.5%, 1000%, dalam masa yang sama dapat 60%. 60% orang faham, 60% kita akan dapat gaji. Fokus. Lepas tu pasap bonus kita akan dapat gaji. Fokus saja. Ini dalam base metric upgrade bonus. Dia akan tulis button perkataan upgrade bonus. Ini dekat mentor, right? Ini dekat mentor. Ini dekat champion. Right? So ni dekat champion. Fokus saja. So kalau dalam kita punya penerangan ini, mentor ni, kalau bonus pass-up, dia akan jadi macam ni. Kita sampai mentor, sampai nombor 6, beginner. Lepas itu, kita akan dah cari mentor. Mentor ni dia akan bergerak berapa level ke atas? 6 level dekat atas. Dia akan cari level yang kita punya. Right? Itu sahaja. Right? Dia akan cari level yang kita punya. Right? Ini sahaja yang saya cuba untuk sampaikan dekat anda. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita dapat mentor, right? Mentor ni akan bergerak daripada level yang kita punya. Right? So, mana saya tadi? Right? Contoh, mentor ni dapat 0.6. So, berapa kita akan dapat setiap pasal tu? Kalau level 12 semua orang tak upgrade, kita akan dapat 271 PNB. Kalau level champion, kita akan 2170 BNB. Semua ni autopilot sistem smart contract. Bukan orang yang susun. Diprogramkan melalui smart contract. Terus masuk dalam kita punya wallet. Tak perlu ada orang kontrol. Saya dah siapkan landing page. Linear landing page. Ini adalah landing page yang ke-6. Sharing kepada rakan-rakan anda. Faham plan strategi ni. Itu saja. Tengok button dekat bawah. Anda boleh WhatsApp rakan anda dekat bawah. Anda boleh ambil copy ID rakan anda dekat bawah. Lepas tu anda boleh tengok kita punya button warna merah. Kita sharing kepada rakan yang nak saja, sahabat-sahabat. Sekian dulu.